Yan. Coklat ni. Memang kalau kau lihat kau tawa mana-mana ni. Coklat tu. Woi pembulik, kamu kan yang viralkan aibnya. Aweh, ngapa kan? Sepatutnya kamu dah boleh viralkan gambar Atu aibnya. Coba aib kamu yang kena viralkan. Kamu malu kan? Bukannya salah kami kok. Siapa sudah yang mempost? Hai Wafiq, stres juga. Okey kau kah? Malah aku sudah kamu. Aku tak tahu macam mana boleh viral atau padahal aku pasal status saja. Inilah akibatnya Ofrek. Kalau kau buat sesuatu tanpa berfikir dahulu. Nada bapa, kami di sini untuk membantu kau. Yang lepas biarlah lepas. Jadikan dia pengajaran dalam hidupmu. Semua yang berlaku pasti ada hikmahnya. Sabar, okey? Okeylah, aku faham sudah. Terima kasih kamu. Oi, lurang. Dah sampai. Salah-salah nak mulia ni. Aku berpadah. Kau bila? Mana dapat? Sebaiknya kita ni perlu jaga aib orang lain. Yang penting kita ni mesti bantu kawan-kawan tani yang ada masalah. Empati dan sayangi kawan-kawan tani. Dan bertanggungjawab kalau kamu mempost dalam sosial media. Stop cyberbullying!